Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 1 soalan 3. So tajuk dia adalah log. Okey. Soalan A ni dia suruh kami terbitkan. Ini adalah salah satu hukum log lah. Macam mana kami nak terbitkan? Okey. So kami boleh katakan M sama dengan A kuasa X lah. So kami letak asas log asas A di kedua belah. So bermaksud kami dapat log AM sama dengan X. So sama juga lagi satu N sama dengan A kuasa Y lah. So bermaksud kami dapat log AN equal to Y. Okay. Sekarang dia suruh kami terbitkan. Kami boleh mula kiri atau mula kanan lah. Kami mula dengan kiri lah. Okay. So log A and N equal to log A. Sini adalah A kuasa X, A kuasa Y. Okay. So bermaksud log A kuasa X plus Y. Guna hukum indeks. Okay. So sini kami guna hukum log. So sini kamu dapat X plus Y darab dengan log A. So sini kamu guna lagi satu hukum log. Ini bahagian ni kamu akan dapat nilai 1. So bermaksud dia akan tinggal X plus Y. Tapi X plus Y ni kami gandikan dengan ni. So bermaksud kamu akan dapat log AM plus log AN. Sudah terbit dah. B tu dia suruh kami cari nilai U jika itu. Okey. So bermaksud kami salin persamaan dia plus log U minus 1 equal to 2. Okey. So di sini dia suruh kami guna hukum yang kamu sudah terbit tadi lah. So sini kami terus gabungkan mereka. So this one is U plus 3 U plus 1 equal to 2. Okey. So sini saya depan terlebih tanda sama. Okey. So sini okey. So sini saya terus tukarkan jadi bentuk indeks lah. So bermaksud U kuasa 2 sama dengan U square. This one is plus 2U minus 3. So bermaksud 2U equal to 3, U equal to 3 per 2. So sebab ini adalah persamaan log. Selepas kami dapat jawapan ini, kami perlu sentiasa kandi baliklah ke persamaan asal, tengok dia valid atau tidak. Ini adalah valid .